Ada 3 varian untuk Proton X50. X50 Executive untuk yang standard, X50 Premium untuk yang medium spec dan juga X50 Flagship untuk yang full spec. Macam kat belakang saya ni, ini adalah X50 Premium Medium Spec. Dari depan nampak sama dengan variant flagship. Lampu headlamp LED putih, dekat bahagian bumper pun boleh nampak dia punya 360 camera. Siap dengan lining merah dekat grill depan. Bahagian belakang nampak beza sikit sebab spoiler dia tak tinggi macam flagship punya. Lampu belakang LED dengan tulisan Proton, bumper dan juga muffler exhaust semua sama dengan flagship. Sport rim 18 inci siap dengan disc brake depan dan juga belakang dengan kemasan kaliper berwarna merah. Untuk bahagian dalam, ia menggunakan satu ton warna sahaja iaitu warna hitam. Didatangkan dengan full leather power seat dengan kemasan jahitan warna putih. Nak tahu lebih lanjut pasal Proton X50 Premium, boleh komen dekat bawah sini, and kalau korang berminat dengan Proton X50 boleh DM saya dekat atas ni sekarang. Sekarang kita ada promotion rebate sehingga hujung bulan ni sahaja, so jangan lepaskan peluang, cepat DM saya sekarang. Thank you guys.